Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. So malam ni kita stay dekat farm. Sekejap lagi ada tim nak main, nak buat telaga lah. Sebab hari ni seharian, so kita solat kat sini lah. Seharian tadi kita buat turun kok sikit, ada beho tu. Nah ni kok kurma dah besar, nampak tak? Kita siapkan tempayan batu kita. Duk ikat ni lah tadi, sampai siap alhamdulillah. Sudah pun siap. Tinggal lagi nak cuci, nanti tinggal nak plaster dalam, baru lantai. So batuk pun kita dah standby dah. Ini batuk. Ni sanitizer punya apa? Tapak lah. Sanitizer dah, kita buka dulu. Belum siap lagi. Nampak tak? Kita bosan buat dekat sini je. So tak ada pakai tempayan je lah. Kita pakai yang ni je lah nanti. Nanti kita dekor lah sikit buah batu kat sini. Buah ayat kat dalam ni. Nanti kalau pihak-pihak yang melawat apa, veteriner ke apa-apa, dia boleh cuci tangan kat sini. Pakai batuk boleh ambil kat sini. So kita permanent terus lah kat sini. Tak boleh ubah lah. Kita pakai batu lagi nice lah Alright. Ni malam ni, suasana malam ni. Kat sana cerah lah. Sini lampu tak ada lagi. Tu atas tu tiang lampu ni, kita belum buat lagi. Ni suasana malam lah. So tengok beho tinggal kat sini. Jadi kita tekan sikit kok tu. So kita santai kat sini. Malam best, kena angin sedap je. Malam ni terlindung sikit lah. Beho dekat sini tu, kok dah sampai dah. Kita nak tekan malam ni untuk kita nak mula operasi menggali telaga lagi sekali. Air pun dah ada lah. Tinggal lagi kita nak buat turun kok lah satu lagi. Tu tadi, nampak tak? Kita nak maintain kok, kita tutup sikit lah, takut ayam lah, takut juga orang. Sekejap lagi baru kita boleh mula cabut balik kok. Nanti malam kita nak buat live kan? So ni lah suasana malam. Lampu pakai ni, solar ni. Lampu ni tahan sampai subuh alhamdulillah. So beho kau nak bawa pulak pun nak masuk susah. Sebab orang esok dia boleh bawa pulak terus lah. Bunyi apa malam. Sebelah ni kubur ni. Sebelah ni kubur. Kita dah biasa dah seorang-seorang. So okey lah. Nak mana farm kita kan. So kita punya farm. Okey. Jadi anak ayam kat sana, kita boleh santai-santai dulu kat sini. So tempat kita menyantai dah kat sini. Alhamdulillah. Baik tu. Okay. So nanti kita akan start lah. Right, bye bye.